5 guru dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Kedah berjaya menghasilkan modul MIQ Fast Track Qiraat Learning. Ia mampu membantu pelajar memahami subjek qiraat dengan lebih mudah dan sistematik. Pasukan Inovasi Tahfiz Model Ulul Albab itu mengambil masa selama setahun untuk proses pengujian dan pelaksanaan inovasi. Ia termasuklah penambahbaikan selepas menerima maklum balas daripada pelajar. Inovasi yang kami keluarkan ini adalah diberikan nama sebagai Mujas Ikhtilaf Al-Qiraat, the Fast Track Qiraat Learning, iaitu memudahkan untuk pelajar-pelajar untuk murajaah tentang qiraat, yang mana kalau kita dapat tahu ikhtilaf qiraat ini terlalu banyak walaupun hanya dengan 7 imam, tetapi kita bantu pelajar untuk keluarkan menjadi satu inovasi yang berintegrasikan QR code, sistem QR code dan juga video contoh bacaan. Ilmu qiraat ni kalau kami tengok dalam buku teks, boleh tengok khilaf je, tapi kami tak tahu macam mana cara sebutan dia, cara bacaan dia. So memulai buku Mujas Ikhtilaf Qiraat ni, kami boleh tengok video macam mana kami nak baca perkataan tersebut ataupun ayat tersebut. So kesimpulannya saya boleh bagi buku ni sangat membantu kami untuk belajar dalam ilmu qiraat ni. Sementara itu, tenaga pengajar bagi subjek terbabit juga mengakui inovasi yang dihasilkan itu membantu meningkatkan prestasi pelajar. Dari segi peningkatan, alhamdulillah sangat-sangat meningkat dan membantu pelajar, terutamanya pada subjek tilawah Al-Quran. Kerana tilawah ini merangkumi 60 markah daripada markah untuk SPM Maharat. Dan bila kita wujudkan MIQ ataupun aplikasi atau inovasi ini, keputusan yang pelajar dapat alhamdulillah meningkat daripada tahun sebelumnya. Lebih membanggakan, pasukan inovasi itu juga telah mendapat pengiktirafan pingat emas pada pertandingan The International Innovation Competition in Education di Sabah bulan lalu.